mulakan satu tajuk yang mana tajuknya Parti Lokal Sabah akan kalah. Kenapa saya menyatakan perkara ini? Kerana saya nak memberitahu kepada rakyat Sabah, jika kamu melihat kepada situasi yang berlaku, so kenapa saya kata tajuk yang di atas iaitu Parti Lokal Sabah akan kalah? Kerana kita tahu ya, rakyat Sabah jika nak mengamalkan slogan, yang mana slogan yang selalu kita dengar adalah ada duit ada undi. Jadi kalau orang Sabah merasakan bahawa ada duit ada undi, maka itulah yang menjamin kamu untuk 5 tahun ke depan, ataupun sebelum 5 tahun yang ke depan ni, yang sebelum ini, kerana ada duit ada undi lah. So saya harap orang-orang Sabah tidak berfikiran seperti itu. Kamu orang kena ke depan hari ini bahawa bukan duit yang segala-galanya, tetapi kamu telah mengorbankan sahabat-sahabat kamu, kamu telah mengorbankan kawan-kawan kamu, kamu mengorbankan wilayah kamu untuk dijajah secara halus dalam politik yang mana didominasikan oleh Parti Melaya, dan akhirnya kerugian besar apabila pembangunan-pembangunan tidak dapat kamu orang rakyat Sabah itu sendiri buat dengan teratur, kerana sering ikut telunjuk daripada mereka yang ada di pusat. Okey, saya nak mengulas berkenaan dengan kenapa saya melihat bahawa Parti Lokal Sabah akan kalah. Saya amat memahami bahawa parti-parti lokal di Sabah ni, mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang kuat. Mereka tidak mempunyai orang kata peralatan-peralatan kempen yang bagus. Mereka tidak menguasai medan ataupun media yang ada, terutamanya media massa. Mereka tidak mempunyai cyber trooper ataupun sosial media yang baik. Medan-medan ini dikuasai oleh mereka daripada pusat. Kalau kita lihat ya, UMNO mempunyai kekuatan yang kuat, mempunyai kewangan yang kuat. PH yang mana kita tahu Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. UMNO bersama-sama pun dalam kerajaan, PH dalam kerajaan. Kita tahu pula Parti Perikatan Nasional mempunyai kewangan mereka yang memang kuat. Begitu juga kalau kita lihat ya, Parti GRS Sabah itu sendiri. So di sini ya, saya harap rakyat Sabah, kamu orang kena tukar mentaliti kamu orang bahawa kami orang Sabah bukan boleh dibeli. Satu lagi perkara yang kamu orang Sabah kena ingat adalah duit yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin pusat, duit yang dibawa oleh parti-parti Melaya ni adalah duit anda. Kena ingat tu. Kalau dia boleh sogok kamu orang 1,000, dia orang boleh sogok kamu 500, dia boleh sogok kamu 2,000. Saya tak percayalah dia boleh sogok 2,000. Gila banyak tu. Tapi dalam 1,000 mungkin boleh lagi, ataupun 500 mungkin boleh lagi. Kamu orang tahu tak? Duit-duit itu adalah duit kita. Duit-duit yang datang tu semua daripada Sabah Sarawak, yang telah dikorupsi, yang telah dipusing keliling macam mana, dan akhirnya dia patah balik ke kita untuk beli kita. Kalau kamu orang yang mana yang dapat duit daripada pemimpin-pemimpin Melaya ni, kamu rasa bangga, kamu rasa bahawa bagus, baik mereka ni, kamu orang sebenarnya sedang ditipu. Duit itu duit kamu, duit itu duit daripada Sabah Sarawak ni, yang datang ke pusat, mereka gunakan, agihkan ke sana ke sini, patah balik ke mereka, patah balik ke kita, kita dapat tulang. Kalau dia boleh bagi kamu 1,000, maksudnya dia dah melompak ratus juta. Kalau dia boleh bagi kamu 200-300, mereka dah rompak juta-juta. Kena ingat tu. Itu adalah duit kita. Asalnya datang daripada kita. Tapi dia pusing keliling, patah balik kepada mereka untuk menjatuhkan kita. Sekarang ini, parti-parti Melaya yang datang dekat Sabah ni, mereka memang banyak duit. Tapi kena ingat, itu duit kita. Duit kita bunuh kita. Duit kita jatuhkan kita. Duit kita khianat kita. Duit itu datang daripada kita. Hasil paling besar dalam negara Malaysia ni adalah hasil minyak dan gas. Minyak dan gas ni yang terbesar, sefahaman saya, datang daripada Sabah. Duit itu yang pusing nak jatuhkan kita balik. Jadi orang Sabah berprinsip macam perangai saya. Berapa banyak orang nak bagi duit, kau ambil. Nak menentukan undi, engkau. Ambil duit diorang, kau jangan undi diorang. Jangan korang ambil duit jadi macam PAS. Buat sumpah laknat dulu.
Kalau di Sabah ni saya tak tahulah. Sebab Sabah ni dia 50-50. 50 yang beragama Islam, 50 yang agama lain-lain. Jadi tak perlu cerita sumpah laknat apa segala macam, kau orang ambil duit, kau undi lain. Sebab itu betul-betul duit kamu orang. Itu betul-betul bukan hasil daripada mereka sendiri. Yang datang, yang nak sogok-sogok duit ni, yang diorang mewah sekarang ni, itu adalah duit Sabah. Korang perhati baik-baik. Parti-parti yang dok menunjukkan kemewahan, itu adalah duit Sabah itu sendiri, tahu. Bukan duit datang daripada celut mana dan segalanya. Tak ada. Ini adalah duit-duit yang orang kata, duit politik ni kebanyakannya, dana-dana politik ni kebanyakannya datang adalah daripada hasil-hasil wilayah kita itu sendiri. Jadi duit itu menjatuhkan kita balik. Kamu tengoklah, daripada sekian lama, berpuluh tahun Sabah ini dikuasai oleh mereka, dan akhirnya bila pilihan raya aja duit berlambak dekat Sabah. Kamu orang Sabah mula menyokong mereka. Tapi kamu tak ingat bahawa itu duit kamu. Sebab itu mereka berani tabur dekat Sabah ni, nak habis beratus juta pun, dia orang tak peduli. Sebab dia akan untung berbilion-bilion. Dia sogok kamu orang Sabah berpuluh tahun. Kamu orang Sabah tengok Kamu orang Sabah disogok dengan duit pilihan raya. Mereka untung berbilion-bilion, beratus bilion, bertrilion dia orang ambil. Akhirnya apa? Akhirnya orang Sabah merana. Akhirnya orang Sabah yang menderita. Ini kena tahu. Sebab itu saya kata, kalau kita tengok daripada sisi kewangan, kalau kita tengok daripada segi kekuatan, parti lokal akan kalah. Tapi siapa yang boleh menangkan parti lokal? Siapa yang boleh tegakkan Sabah? Hanya rakyat Sabah. Hanya kamu orang Sabah yang boleh menangkan parti lokal. Bagaimana kamu nak menangkan parti lokal? Kamu orang kena kuatkan jiwa. Kamu orang kena tahan nafsu. Kamu orang kena faham. Kamu orang kena tahu bahawa sogokan ini akan membunuh kami rakyat Sabah. Bila mereka menang, barang dekat Sabah ni akan tetap mahal. Orang Sabah akan tetap jadi perantau. Orang Sabah akan tetap jadi nelayan susah. Dan pembangunan-pembangunan Sabah akan tetap tidak dilaksanakan dengan baik. Kena tanamkan diri kamu bahawa kali ini kami tak boleh lagi salah undi. Kami kena sokong parti lokal kami supaya kami boleh mentadbir wilayah kami tanpa ada gangguan daripada orang-orang Melaya. Ini kamu orang Sabah kena tanam. Duit kena ambil. Ini bukan duit bapak kamu. Kalau dia orang bagi rasuah duit lah. Jadi kalau kamu orang, kalau itu yang saya kata, kalau kita tengok parti lokal Sabah ni akan kalah. Kalau orang Sabah sendiri tidak ada niat untuk kamu nak membantu parti lokal kamu. Maksudnya juga kamu orang kianatlah wilayah kamu sendiri. Kalau kamu bagi Barisan Nasional jadi kerajaan, kamu orang tak akan boleh selesaikan masalah itu. Berpuluh tahun dah Barisan Nasional dekat Sabah. Kalau kamu bagi parti GRS ni, kamu orang dah tengok 5 tahun. Kalau kamu orang, dia dah bersama dengan PHS semua segala macam dalam tu. Satu perkara yang saya selalu tengok. Parti lokal sekarang ini, memang dia orang hentam, orang-orang Sabah yang kianat Sabah itu sendiri sedang menghentam parti lokal. Orang-orang Sabah. Siapa yang dia orang hentam, paling hentam sekarang ni? Yang saya tengok. Parti lokal yang kena hentam paling teruk sekarang ni yang saya tengok lah. Dia hentam kepala dia. Siapa kepala dia yang nak kena hentam? Sapi Abdal. Kenapa nak kena hentam Sapi Abdal? Sebab dia tahu kalau Sapi Abdal jadi Ketua Menteri Sabah, banyak di kalangan mereka yang akan kena. Dan ketakutan ini sangat memberi kesan kepada perasuah-perasuah yang ada di Sabah itu. Yang bersekongkol ni tadi. Dia memang takut dengan warisan. Kedua yang dia orang takut sekarang ini adalah Parti Star. Parti Star ni, kalau kita tengok dah 5 orang mengikut mereka. Dah awal-awal, itu tak apalah demokrasi. Sebab dah habis dia ni. Dia orang persoalkan Sapi Abdal yang berapa bulan dia jadi Ketua Menteri Sabah tu. Tak payah cakap Sapi Abdal lah. Anwar Ibrahim 3 tahun apa yang dia buat? Alasan dia tak cukup waktu. Sama lah Sapi Abdal. Sapi Abdal dah lah tak cukup waktu. Duit peruntukan pun disekat. Memanglah agak susah sedikit dia. Kekuatan dia pun tak begitu kuat. Anwar Ibrahim hari ni kalau dia cakap bagus, kenapa tak buat? Anwar Ibrahim 2/3 majoriti. Termasuk Sapi ini sendiri menyokong dia untuk jadi Perdana Menteri. Tak boleh buat kerja juga. Alasan macam-macam.
Jadi jangan cerita bagi ruang dekat Sapi Abdal ke, Star ke DM ke, SAPP ke, untuk mereka jadi kerajaan. Ini adalah parti-parti lokal yang saya dapat kesan. Termasuk dengan bebas. Bebas sekali masuk dengan mereka. Dan akhirnya mereka tubuh kerajaan yang tidak akan, orang kata, dikhianati ataupun cuba diugut-ugut ataupun cuba dibohong-bohong lagi kepada orang Sabah. Ini adalah satu yang kalau kita lihat apa yang sepatutnya orang Sabah lakukan sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sampai bila kamu orang nak tunggu? Jangan mencuba Ada lagi setengah yang kata nak mencuba. Kita cuba PH. Jangan cuba. Jangan cuba PH. Saya orang daripada Pakatan Harapan tau. Jangan cuba PKR untuk jadi kerajaan. Jangan cuba di Sabah. Dalaman parti PKR itu pun pemilihan dia rasuah-merasuah. Ini kau nak suruh dia jadi kerajaan negeri. Lagi jahanam. Jangan harap. Jadi kamu orang Sabah, kalau kamu nak harap parti lokal kamu ni memang dia tak ada duit. Di sini kita boleh lihat permainan politik yang ada sekarang ni, geng-geng Semenanjung, dia datang, dia buat tentang politik Sabah ni. Dia cerita tentang keburukan parti lokal Sabah ni. Rasuah lah apa segala macam. Kamu tengok parti Sabah yang ada sekarang ni, parti lokal Sabah, kamu orang tengok dia kaya tak? Berduit tak? Tak. Maksudnya, bila mereka tak berduit, maksudnya parti itu adalah parti yang berjuang untuk kamu orang. Dia orang nak cerita tentang parti lokal Sabah ni, rasuah. Sama juga macam parti lain. Dia orang duit banyak-banyak tu datang daripada mana? Orang yang bercakap ni tak cermin muka dia. Dia orang yang bercakap tu tak cermin muka dia. Parti-parti Melaya ni yang datang nak cerita, parti lokal Sabah, rasuah dan sebagainya, dia tak cermin muka dia. Mereka lah bapak perasuah. Sebab tu kalau kita tengok, daripada mana dana politik mereka begitu besar dekat Sabah ni? Datang daripada langit duit mereka. Mereka lah rasuah. Jadi jangan bagi ruang. Jangan bagi ruang untuk parti-parti lokal ni, parti-parti Melaya ni, menjajah kita punya kawasan. Bila dia masuk dekat kita punya kawasan, dia dapat kuasa, habis. Sebab tu saya kata, parti lokal ni akan kalah. Sebab kalau Sabah sendiri tak tukar mentaliti, orang Sabah sendiri tak tukar mentaliti, bahawa aku perlu perjuangkan mereka, seburuk-buruk mereka pun bapa aku, seburuk-buruk mereka mak aku, dan mereka ini adalah tetap orang Sabah yang akan menjaga wilayah aku. Kalau kamu orang tak fikir sampai ke situ, susah kamu orang. Tidak ada bapa tiri ni, mak tiri ni, yang betul-betul orang kata nak menjaga hak-hak kita ni. Kamu orang sekarang tengok, saya dekat media sosial, saya dekat Facebook, dekat YouTube, dekat mana-mana, bila saya buat kajian, saya sebut saja MA63. Banyak hujah-hujah penyokong-penyokong parti Melaya ni yang tidak berpuas hati dengan saya. Sebab apa mereka tak puas hati? Sebab apa orang-orang Semenanjung tak puas hati? Penyokong-penyokong parti Melaya ni kenapa tak puas hati? Sebab mereka tahu bahawa kalau kerajaan Sabah itu dipegang oleh orang Sabah sendiri, mereka banyak di kalangannya yang tak boleh cari makan. Dia tahu bahawa duit itulah, yang duit daripada Sabah Sarawak ni lah, yang banyak masuk dalam mulut mereka ni untuk nak makan, untuk mencari sesuap nasi. Sebab itu mereka nak sangat kuasa Sabah tu. Sarawak ni mereka nak tapi tak dapat. Sabah ni, kalau dia dah boleh menguasai Sabah, akan datang, dia akan pergi tabur pula duit dekat Sarawak. Dia sekarang sedang berusaha untuk nak menguasai Sarawak juga, parti Melaya ni, tapi tak ada kesempatan. Di Sabah ni, politiknya dah rosak disebabkan sogokan duit. Saya nak ambil cerita PRN Sabah yang lepas. Apabila Sapi Abdal mengumumkan
pembubaran DUN Sabah pada PRN Sabah ke-16. Apa berlaku? Satu parti satu parti yang agak pelik pada saya tiba-tiba menang banyak kursi. Kenapa terjadi macam tu? Tiba-tiba. Nama parti itu adalah Perikatan Nasional. Yang tiba-tiba dia pergi dekat Sabah bertanding, tiba-tiba Perikatan Nasional menang banyak kursi. PRN Sabah yang lepas, Perikatan Nasional paling banyak kursi. Kenapa Perikatan Nasional tiba-tiba duduk dekat masuk Sabah, tiba-tiba menang banyak kursi? Nasib baik PAS tak dapat banyak, PAS tak menang satu kursi. Tahu? Saya geleng kepala tengok orang Sabah tahu. Sebab saya faham satu perkara dekat situ. Ada komen dekat bawah ni. Yang berkenaan dengan duit, PN lambatkan duit ni. Sebab Perikatan Nasional lambatkan duit dekat Sabah. Orang Sabah, saya minta maaf lah dekat kamu orang. Kamu orang tak fikir ke? Kau ambil duit tu kau tak boleh ubah ke undi kau. Kau tengok Perikatan Nasional menang dekat Sabah banyak kursi tau. Sangat pelik bagi seluruh rakyat Malaysia ni tengok tau. Parti yang tiba-tiba masuk Sabah, tiba-tiba terus dapat menang banyak kursi. Itu tandanya apa? Bukan kerana kamu suka. Kerana kamu disogok dengan duit. Kerana waktu tu Perikatan Nasional jadi kerajaan. Dekat Sarawak ni kamu tengok, bapak Parti Nasional pun datang, kau dia pergi sogok gunung duit pun, dia orang tak tergeliur macam tu tau. Duit dia orang ambil, undinya ke lain. Ini kali samalah. Setiap kali pilihan raya, Parti Melaya dah tahu kelemahan orang Sabah, iaitu kelemahan orang Sabah adalah duit. Orang Semenanjung dah tahu dah. Satu Malaysia ni tahu kelemahan orang Sabah ni adalah duit. Ada duit boleh beli undi. Kau datang aja longgok. Kau dengarlah ahli-ahli politik dekat Semenanjung. Sebelum ni pun secara terbuka orang cakap. Datang Sabah ni kau longgok aja duit, kau pasti menang. Kau pakai calon tunggul kayu pun kalau kau ada duit, kau longgok duit kau pasti menang. Kalau kita ni anak benda, saya sebagai orang Sarawak, walaupun saya bukan orang Sabah, saya orang Sarawak dari jauh malu tau. Mendengar orang Parti Melaya ada pemimpin Parti Melaya menghujah kamu, menghina kamu. Sabah ni ada duit kita boleh beli. Mana moral kamu? Mana maruah kamu orang Sabah? Sehingga kan orang Melaya, Parti Melaya kata ada duit Sabah ni kita boleh beli. Tak malu ke? Kali ini kamu orang kena ubah mentaliti tu. Malulah kita ni dah miskin. Dihina lagi sampai orang kata kita ni boleh dibeli. Maksud kalau orang kata kita ni boleh dibeli, umpamanya kalau kita ni ada keluarga, kita ada anak bini, umpamanya anak bini kita, anak kita pun boleh dibeli tau. Maruah kita. Pemikiran ahli-ahli politik Semenanjung sekarang dia datang ke Sabah. Dia kempen tu cakap je. Dia cakap saja, tapi sebenarnya dalam hati dia, alah, engkau orang aku beli semua. Bila kamu orang dah dijadikan macam ini, porak-peranda dekat sana kerana duit, kamu tengok. Dekat Sabah sekarang ni. Kamu tengok orang sekeliling kamu sekarang ni. Sebelum ini, aku Sabahan, Sabah for Sabah. Kamu tengok orang sekeliling kamu ni, tiba-tiba dia berubah angin. Pasti ada sesuatu yang sudah pun berlaku. Apa dia? Pasti dah dapat duit. Kau tengok, influencer Sabah yang saya tengok sebelum ni, bukan lagi main, dia cakap dia Sabahan. Tiba-tiba berubah angin. Betapa murahnya tau. Nilai. Dalam politik, saya nak beritahu, dalam politik Sabah ni, nilai maruah ahli politik Sabah, nilai maruah pengundi-pengundi Sabah itu sendiri sangat rendah tau, dipandang oleh Parti Melaya. Saya cakap betul. Nilai kamu orang tu dilihat terlalu rendah. Dia dah tahu dah, aku sogok aja kau duit jalan, aku sogok aja duit jalan. Nak turun buat kerja politik ke Sabah ni cukup senang.
Bawah 10,000, bawah 5,000 pun boleh. 1,000, 2,000 pun boleh, sogok je. Jadi kamu orang, janganlah kamu orang menggadai kamu orang punya wilayah berpuluh tahun tau. Ramai yang menentang saya dekat sini, ramai yang marah dekat saya dekat sini, ramai yang tak puas hati dengan apa saya cakap ni. Tetapi orang yang marah tu sebenarnya dalam hati kecil dia, yang Daniel cakap ni betul tau. Tapi aku terpaksa ikut dia orang ni juga kerana dia dah bagi aku 30,000. Parti-parti lokal, mereka-mereka yang nak pertahankan parti Melaya dekat, bukan parti lokal ya, parti Melaya yang dekat Sabah ni, sebenarnya dalam hati kecil mereka nak cabut dah tak boleh, nak pertahankan sangat malu juga, tahu tak? Zohan ni bagus dia cakap, aku anak kampung tak punya apa-apa, lagu pun dah menceritakan orang susah. Ya, lagu tu pun dah menceritakan betapanya susahnya orang Sabah. Tapi bila orang politik nyanyi lagu tu, kau orang bersukaria. Duit yang kamu orang ambil tu, yang orang nak sogok kamu orang Sabah ni, sebenarnya duit kita Sabah. Duit kamu Sabah, duit kita Sarawak ni. Haji Sabudi, bang, tolong jawab. Saya nak pastikan hal minyak ni. Hal minyak tu nanti, ini soal lain. Ini bukan soal jawab saya. Minta maaf dekat sini, Azri Sabudin. Ini saya nak cerita tentang isu yang ada dekat Sabah ni dulu. Untuk orang Sabah sendiri ingat kepada diri mereka masing-masing. Orang-orang yang beria-ia sangat menentang apa yang saya cakap ni, mereka itu adalah mereka yang mendapat keuntungan daripada politik. Politik yang mana mereka sebenarnya, kamu tengoklah. Cerita UMNO Barisan Nasional mentadbir Sabah begitu lama. Yang orang Sabah tak dapat apa-apa hari ini. Siapa yang kaya raya? Siapa yang kaya raya? Orang-orang yang buat kerja ni. Adakah kamu orang Sabah nak merasakan bahawa dia ni sebenarnya pengkhianat dalam politik? Iya. Adakah mereka ini mengkhianat Sabah? Iya. Mereka ini yang khianat Sabah kamu tu. Sebab waktu mereka membawa parti-parti Melaya masuk ke dalam wilayah kamu orang tu, mereka mendapat imbalan yang besar. Mengayakan mereka dan keluarga mereka dan kroni mereka. Jadi, tali balut yang ada di Sabah ini, kamu orang kena tolak lah. Jadi hari ini mereka nak datang cerita. Dia tak ada isu. Sekarang ni isu geng-geng parti Melaya ni nak datang ke Sabah ni. Apa isu yang dia nak bawa? Isu Zara semua sangkut. Isu Zara dah senyap dah. Isu apa yang dia orang parti Melaya nak bawa dekat Sabah ni? Tuntutan MA 63. Tiada siapa yang boleh buat pun. Benda tu dia orang kena buat. Dia kena tunaikan. Tak payah. Kalau ada orang-orang Melaya ni yang duk bercakap tentang isu MA 63 kamu orang Sabah Sarawak, kau orang pergi ludah dia. Kalau ada yang berkempen orang di Sabah, dengar cakap saya ni baik-baik. Kalau ada orang Semenanjung yang datang berkempen dekat tempat kamu orang, beria-ia dia kempen berkenaan dengan isu MA 63. Kau suruh dia turun daripada atas pentas, kau orang ramai-ramai ludah muka dia. Dia tidak berhak nak bercakap. Dia kena buat benda itu kalau pemimpin. Tapi kalau setakat macai-macai Semenanjung tu, setakat menteri-menteri, dia nak cakap kalau dah muka dia. Hanya satu orang dalam Malaysia ni daripada Semenanjung tu yang layak bercakap tentang MA 63 ni untuk dia nak bantu rakyat Sabah Sarawak ni, hanya satu orang dalam Malaysia ni. Hanya Perdana Menteri Malaysia. Selepas daripada Perdana Menteri Malaysia, ada di kalangan-kalangan pemimpin Melaya yang sibuk kata, kami akan usahakan MA 63 kamu orang dan sebagainya. Kau pergi bawa, suruh dia turun daripada pentas ceramah tu, kau orang tampar dia seorang-seorang. Kau ludah dia seorang-seorang.
Lepas tu tanya dia, apa dia yang kau nak boleh buat? Kalau betul kau nak buat, buat sekarang. Kami nak tengok satu contohnya. Kamu tanya dia. Kalau dia nak cakap tentang MA63. Ini cakap saya betul ni. Jangan ada orang daripada Melaya selain daripada Perdana Menteri bercakap tentang kuasa MA63. Jangan ada. Mana-mana, Muhyiddin ke, Hadi ke, Zaid Hamidi ke, siapa-siapalah. Nurul Izzah ke, pemimpin-pemimpin PKR tu ke, pemimpin-pemimpin PHS ke, datang ke Sabah, dia cakap, kami akan pastikan MA63 ni terlaksana di Sabah. Kau suruh dia turun daripada tu, terus kau orang tampar dia ke, bagi ludah muka dia. Dia tak layak. Yang layak dalam Malaysia ni hanya satu je, Perdana Menteri. Orang-orang ni, walaupun dia berpangkat menteri sekalipun, dia tak dapat. Kuasa tu ada dekat Perdana Menteri, kerajaan Malaysia tu. Jangan dia orang nak bohong-bohong kita. Inilah pembohongan mereka. Saya tengok banyak itu hari. Saya dekat Sarawak, saya tengok pemimpin PKR datang daripada Semenanjung. Saya tengok. Ini saya contohkan, saya sebut direct nama dia. Saya tengok Amiruddin Sahari, Menteri Besar Selangor, bercerita tentang isu MA63 Sarawak. Saya tengok nasib baik daripada jauh. Dan saya waktu tu memang dah tak boleh lagi orang kata nak ni dia. Tidak, saya nak ludah je muka dia. Siapa dia Amiruddin Sahari tu nak pergi cerita tentang MA63 Sarawak? Kau MB Selangor. Kau jadi MB Selangor pun kau orang Johor. Kau nak pergi cerita MA Sarawak. Kuasa apa yang kau nak ni? Yang nak kau buat. Sebab tu saya kata, apa yang dia orang nak bawa? Agenda apa sekarang ni yang Parti Melaya nak bawa dekat wilayah kita ni? Isu minyak. Isu minyak dia kena kembalikan. Ada Parti Melaya lepas ni, kamu orang tengok, Parti Melaya takkan berani sebut isu minyak Sabah Sarawak ni. Takkan berani. Isu minyak di Sabah dan Sarawak, Parti Melaya ni, puak-puak Parti Melaya ni tak berani sebut. Dia akan datang ke tempat kamu, dia bagi tahu cerita kononnya nak buat jalan raya tempat kamu. Itu agenda bohong dia. Nak buat pembangunan dekat Sabah, itu agenda dia, pembohong dia. Dia lah yang nak membangun ke Sabah, itu pembohong dia. Tak ada, jangan bagi ruang. Lebih baik kamu orang susah dengan pemerintahan parti lokal kamu daripada kamu susah 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda dengan pemerintahan parti-parti Melaya ni. Kalau kamu susah dengan parti lokal, paling tidak pun susah kerana sumber kewangan ataupun pengurusan mereka lemah. Tak apa. Tapi kalau dengan parti Melaya ni, kesusahan kamu satu, kalau dia tak ambil peduli tentang Sabah. Dah tak ambil peduli. Dia pergi lingkupkan Sabah, dia ambil hasil bumi Sabah. Saya dah 2-3 kali cakap berkenaan dengan isu yang membabitkan Sabah ni, yang contoh yang melibatkan cerita Fahas tu. Kalau kamu bagi Parti Melaya 70,000 hektar tanah yang melibatkan galian sumber asli kamu yang di dalam tanah ni, itu bukan main-main. Itu akan terjadi. Mana-mana Parti Melaya, kalau dia dapat mentadbir Sabah, galian bumi kamu tu, sebab balak kamu dah habis. Balak Sabah ni dah habis, tinggal lagi galian bumi. Hasil bumi kamu bawah, bumi kamu pun dia korek untuk nak mencari makan. Lepas hasil bumi kamu kena korek, lepas ni Gunung Kinabalu kamu pun dia orang pergi sikat. Bahasa Indonesianya dia sikat lah. Dia jantas Gunung Kinabalu sampai Gunung Kinabalu pula jadi rata. Itu contoh tau. Contoh yang hampir-hampir dah nak terjadi. Sebab itu mereka beria-ia nak ambil Sabah ni. Sebab itu beria-ia Parti Semenanjung ni bagai nak gila mereka nak menang. Sebab itu saya kata kamu orang kena sokong parti lokal. Kamu tengok berapa lama parti lokal? Parti warisan. Ada parti warisan sibuk nak menggali
tanah, nak menggali gunung untuk nak habiskan harta Sabah tu? Tak ada kan? Parti Star, ada dia sibuk nak menggali gunung, nak menggali tanah, nak menghabiskan harta Sabah? Tak ada kan? KDM ada buat kerja tu? Tak ada kan? SAPP ada buat kerja tu? Tak ada kan? Yang buat kerja-kerja gila ni semua Parti Melaya. Sebab apa mereka buat kerja gila ni? Sebab dia tahu bahawa ini bukan wilayah aku. Kalau Sabah tu nak tenggelam pun bukan aku punya. Mampus kau lah. Kau orang tahu? Orang Semenanjung ni dia nak ambil kuasa politik dia. Orang Melaya nak ambil kuasa politik dia. Dia cuma nak ambil kuasa politik tu. Dia akan jawab macam ni dengan orang Sabah tau. Kamu tengok komen-komen mereka yang ada di bawah ni sudah cukup. Dia akan cakap macam ni dengan orang Sabah. Apabila orang Melaya dapat jumlah, mereka boleh takbir Sabah, apa mereka akan cakap? Bukan salah kami. Parti kami secara demokrasi pergi dekat wilayah Sabah, kami bertanding, kami menang. Dan kami menang pun, waktu itu kami bagi kamu orang duit. Yang kamu orang pergi sokong kami, kenapa? Ini ayat akan kena batang hidung orang Sabah sendiri. Di waktu itu kamu orang akan gigit jari macam ni. Kamu orang dah pernah dengar tak? Komen dekat bawah ni kamu tengok. Pemimpin Sabah itu sendiri rasuah. Pemimpin Sarawak itu sendiri rasuah. Siapa yang ajar mereka ni rasuah? Sebab mereka ni jadi tali barut dengan orang Melaya. Akhirnya sekarang ni orang Melaya salahkan. Tengok komen dekat bawah ni. Orang ni, pemimpin Sabah ni rasuah. Pemimpin Sabah ni rasuah. Siapa yang ajar? Melaya tu yang ajar. Pada asalnya orang ni tak merasuah. Tapi diajar oleh orang Melaya ni tadi, dia jadi perasuah. Dan akhirnya tunding jari kepada orang Sabah, orang Sarawak itu sendiri. Nampak tak? Dia patah balik kerana kita tahu. Sekarang ni orang Semenanjung nak datang kempen ke Sabah, apa dia cakap? Alah, pemimpin parti lokal, pemimpin Sabah sendiri yang rasuah. Tak malu kamu orang? Kena kita sendiri, kena batang hidung kita sendiri tahu. Jadi sebelum orang-orang ini nak bercakap macam ini, sebelum penyokong-penyokong mereka nak cakap pemimpin Sabah, pemimpin Sarawak ni rasuah, jangan undi parti mereka. Nah. Jangan undi parti mereka. Itu jalan dia. Nak tengok dia orang punya taring dia, nak tengok dia orang punya action dia, gaya dia nak tengok. Kau kata kami kan, oh kau kata orang Sabah Sarawak sendiri yang rasuah kan, okey, kita tolak parti kamu. Sekarang ni itu yang orang Sabah sendiri pun tak faham. Psikologi yang dibuat oleh puak-puak Semenanjung ni, orang-orang ni licik semua. Saya dah bergaul dengan puak-puak politik ni, saya tahu dah licik mereka, sangat licik. Akhirnya apa yang berlaku Sabah sekarang ni? Apa yang berlaku dekat Sarawak? Apa yang dia cakap? Nasib baik Taib Mahmud dah meninggal. Diorang nak sebut Taib Mahmud pun dah tak guna. Tapi sekarang dia nak serang Sarawak, dah tak boleh. Tapi dekat Sabah sekarang ni dia cakap, pemimpin Sabah rasuah, pemimpin Sabah rasuah. Tahu? Benda-benda ni kamu orang kena tengok dalam politik. Siapa yang ajar benda ni dekat wilayah kita? Puak Semenanjung. Ahli politik Semenanjung. Jadi jangan kamu orang tertipu dengan geng-geng puak-puak ni. Terlalu murah nilai kita. Sebab itu saya kata, tema atau tajuk sehari ni saya kata, parti lokal akan kalah. Sebab orang-orang Sabah sendiri akan bergantung kepada duit yang diberikan. Sumbangan sekarang ni orang-orang susah dekat Sabah, saya rasa untung tau. Banyak parti Melaya sekarang ni sedang menghantar beras dekat rumah kamu orang. Dalam 2 bulan ni, orang Sabah yang miskin-miskin, rumah penuh dengan beras. Datang parti Semenanjung ni bagi beras, bagi gula, bagi kopi. Datang parti Melaya yang satu ni datang bagi beras, bagi kopi. Datang lagi. Itu komponen parti dia. Belum lagi parti-parti dia.
Selepas daripada pilihan raya ni nanti, engkau turunlah cari ikan ke dekat laut, pergilah kerja dekat bangunan ke, kuli bangunan ke kan, kerja kontrak ke. Mulalah engkau orang terhimpit-himpit lagi hidup. Mereka dah dapat kuasa, dah senang lah. Lepas mereka dapat kuasa, terus mereka mencari jalan. Macam mana saya nak gali pula tanah Sabah ni? Macam mana aku nak ratakan Gunung Kinabalu ni? Aku peduli apa dia kata. Korang ingat komponen parti Melaya daripada Melaya tu, kau ingat dia nak jaga? Tak ada lah. Saya nak tanya hati ke hati kepada orang Sabah yang ada dalam ni lah. Anwar Ibrahim tu, kau ingat dia nak jaga Sabah? Kau yakin Anwar Ibrahim nak jaga Sabah? Siapa orang Sabah dekat sini? Bagi tahu dekat saya, Anwar Ibrahim nak jaga Sabah tak? Ada keyakinan yang menyatakan Anwar Ibrahim nak jaga Sabah? Anwar Ibrahim nak jaga kaum-kaum yang ada di Sabah tu? Siapa yang nak cakap dengan saya? Kita cerita Anwar Ibrahim dulu. Okey? Kalau Anwar Ibrahim tu kamu orang dah tak yakin, jangan undi PH. Kamu yakin Zahid Hamidi nak jaga Sabah? Untuk Barisan Nasional, kamu yakin Zahid Hamidi nak jaga Sabah? Sebab dia Barisan Nasional. Dia presiden dan dia juga adalah pengurusi BN. Kau ingat Zahid Hamidi nak jaga Sabah? Aku nak tanya orang Sabah ni. Kau yakin? Kau yakin pula Parti Perikatan Nasional? Kau yakin Muhyiddin nak jaga Sabah? Ni presiden-presiden parti mereka ni saya cakap ni. Pejuang. Yang sekarang ni dijaga oleh Mukris. Mukris Mahathir. Anggaplah Mahathir ni penasihat dia. Kau ingat Mahathir dan Mukris nak jaga Sabah? Siapa dia yang nak jaga Sabah ni? Pemimpin Sabah lah. Saya nak tanyalah. Seburuk-buruk presiden warisan umpamanya. Saya ambil parti-parti yang besar dululah. Seburuk-buruk warisan, seburuk-buruk Sami Abdal, dia nak jaga Sabah tak? Sebagai parti lokal. Seburuk-buruk Jeffrey Ketingan, presiden Parti Star, dia nak jaga Sabah tak? Tambah lagi Jeffrey Ketingan ni dia sebagai presiden Dayak Borneo tau. Dia bukan saja nak fikir Sabah. Dayak seluruh Borneo ni pun dia nak kena fikir tau. Seburuk-buruk parti KDM, dia nak jaga tak Sabah? SAPP, seburuk-buruk mereka dia nak jaga Sabah tak? Dia jagalah. Parti lokal dia, kawasan dia. Dia duduk dekat Sabah. Kepala je memang ada dekat Sabah. Kepala, ekor, bapa, mak semua ada dekat Sabah. Adik-beradik semua ada dekat Sabah. Saudara mara semua ada dekat Sabah. Tapi kalau kamu orang percaya dengan parti luar ni, tak boleh diharap. Adik-beradik dia bukan ada dekat Sabah. Anwar Ibrahim ada adik-beradik dia dekat Sabah? Tak ada. Saya ambil kepada parti yang besar dululah. Parti yang jadi kerajaan. Anwar Ibrahim tu. Dalam parti dia sendiri pun dia letak kroni dia. Dalam parti dia sendiri pun dia letak adik-beradik, saudara mara, suku sakat, anak pinak dia. Jadi kena ingat tu. Seburuk-buruk mereka. Jangan kita sampai lupa benda ni. Saya tak bolehlah nak detailkan benda, tapi saya bagi orang kata contoh yang paling senang kamu orang Sabah faham. Yang paling senang kamu orang Sabah boleh nampak. Itu yang saya cakap tadi. Namanya Parti Melaya, takkanlah Hadi Awang sibuk nak jaga siapa yang ada di Sabah tu. Dia tak ada adik-beradik dekat Sabah, Hadi Awang. Muhyiddin tak ada adik-beradik dekat Sabah. Anwar Ibrahim tak ada adik-beradik dekat Sabah. Zahid Hamidi tak ada adik-beradik dekat Sabah. Kena ingat tu.
Struktur parti mereka dekat Melaya tu tak ada adik-beradik kat Sabah. Itulah yang ada juga di wilayah kita ni mereka nak buat. Umpama saya, ya, ni pengalaman saya duduk dalam peti PKR. Tidak ada kepimpinan pusat PKR tu akan tengok kita dekat Sarawak ni. Macam saya dekat Sarawak ni dulu. Sebab tu saya keluar. Dia utamakan orang Semenanjung dia dulu. Bila dia dapat kuasa, dia akan utamakan orang Semenanjung dia. Kau tengok dekat Sarawak ni saya nak beritahu. Parti PKR, kalau kamu orang nak percaya PHS ni, kau tengok apa berlaku. Kenapa saya keluar PKR? Jawatan PKR, jawatan kerajaan yang ada dekat Malaysia hari ini, semuanya dipegang oleh geng-geng PKR. Sebab apa? Anwar nak lantik orang ni. Siapa advisor Anwar? Semua orang Semenanjung. Siapa lagi advisor yang paling rapat dengan Anwar? Anak sendiri. Siapa ada lagi advisor yang paling dekat dengan Anwar? Bini sendiri. Semua kroni dia. Di Sabah nanti, kalau kamu bagi orang Parti Melaya yang memerintah Sabah, apa jadi? Apa jadi dengan kerajaan negeri Sabah tu? Dia apabila daripada pusat sana, contoh ni Anwar Ibrahim, ya, apabila PHS boleh menjadi kerajaan dekat Sabah, apa dia akan buat? Dia akan meletakkan orang-orang dia daripada Semenanjung untuk datang ke Sabah tu untuk dapat jawatan-jawatan penting. Projek-projek daripada Semenanjung tu dia akan panggil orang-orang dia untuk kawal. Bukan kawal saja, duit. Kamu orang tengoklah nanti kalau tak percaya cakap saya ni. Puak-puak PKR yang ada dalam ni, puak-puak yang duduk serang je dalam ni, ini puak-puak Melaya. Dia orang ni memang kerja dia memang serang saya sebab dia takut saya beritahu dekat orang Sabah bahawa ini yang terjadi kalau kamu orang tidak dengar apa yang saya cakap ni. Kalau di AP pun dia langgar dalam dia punya komponen, apalagi yang lain. Di AP tu dia langgar je. Orang-orang PKR ni tamak tau. Orang-orang Melaya ni tamak. Dalam politik saya nak beritahu. Dalam politik ni puak-puak Melaya paling tamak. Paling rakus dengan jawatan. Kamu orang kalau Sabah bagi ruang ini, bislah. 5 tahun kau orang menderita lagi, masuk lagi PRN yang akan datang, ke 18, sama lagi perangai. Saya senang je. Orang Sabah yang nak marah saya, tak apa. Walaupun saya orang Sarawak, kita duduk satu pulau yang sama. Saya orang Borneo, kamu orang Borneo. Dan saya tak ada apa-apa. Saya dekat Sarawak, saya menjaga saya lah. Tapi kita sama-sama juga duduk dalam kedudukan MA63. Kita sama-sama benda tu. Cuma kau di utara, aku di selatan. Tu je bezanya. Kau di utara, aku di selatan. Beza kita tu. Bezanya 10 tahun kami dah maju ke depan, kamu masih ketinggalan 10 tahun. Itu juga bezanya. Sebab Sarawak memang tak pernah bagi ruang untuk Parti Melaya ni nak memerintah Sarawak. Sampaikan pembangkang dekat Sarawak ni pun, kalau dulu didominasikan oleh pembangkang parti lokal. Ni masuk PRN Sarawak yang akan datang ni pun saya rasa didominasikan oleh parti lokal pembangkang. Orang tak bagi can dah. Dekat parti yang ada sekarang ni dekat Melaya ni. Kemungkinan di AP pun lingkup kat Sarawak lepas ni. Sabah tu kekuatan politik dia sangat kuat tau. Sebab kerusi kita banyak. Sabah Sarawak ni kerusi paling banyak di Malaysia tau. Nombor 1 Sarawak, nombor 2 Sabah. DUN paling banyak di Sarawak. Kerusi parlimen paling besar dekat Sarawak. Di Sabah kerusi DUN paling besar pun di Sabah. Parlimen paling besar pun di Sabah. Kamu orang ada 73 kerusi DUN tu. PKR pun ada 37 DUN je. Keseluruhan di seluruh Malaysia ni. Kalau ada satu parti yang dekat Sabah ni,
Yang boleh menang 30 kerusi, dah hampir sama dah ni. Jangan kamu orang Sabah bagi ruang lah. Betul-betul menyedihkan tau. Kamu tengok isu minyak yang membabitkan orang-orang Bajau umpamanya. Ada PM ambil peduli. Kalau saya tak bising membebel dalam media sosial, saya akan datang kempen dekat sana. Saya akan bantu parti-parti lokal Sabah ni. Mana-mana parti lokal lah, saya akan bantu mereka. Kalau mereka perlukan saya lah untuk menjadi ceramah, untuk saya bagi tahu berkenaan dengan macam mana kedudukan Sarawak, macam mana kedudukan MA63 kita ni, secara berpolitik lah orang cakap. Saya akan bantu mereka kempen. Saya akan turun ke kawasan-kawasan anda. Mungkin kita akan jumpa di sana nanti, supaya kita ini jangan dibodohkan, jangan dijajah melalui politik secara halus, dan akhirnya rosak demokrasi kita. Kerana yang sibuk datang nak mempolitikkan kita ni adalah orang Semenanjung. Kau tengok, ada pilihan raya dekat Melaka, ada pilihan raya negeri dekat mana-mana negeri Semenanjung. Kita orang Sabah Sarawak ni tak pernah sibuk pun. Ada kita pernah sibuk dengan pilihan negeri Johor, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan. Ada, kita orang Sabah Sarawak sibuk. Masuk pilihan raya negeri kita, wilayah kita, sibuk orang Semenanjung. Ada parti-parti lokal kita sibuk datang berkempen ataupun sibuk datang berparti dekat tempat dia orang. Tak ada. Dia orang yang sibuk nak mengganggu kawasan kita. Kenapa? Kerja mereka sibuk je. Sibuk mengganggu kawasan orang, sibuk mengganggu wilayah orang. Sebab itulah. Ini umpama yang dia orang cakap lah. Pepatah ini kena batang hidung dia orang sendiri. Umpama Belanda dapat tanah, ni lah Belanda dapat tanah lah. Ini Mick Jagger dia kata. Mick Jagger minta derma ke orang, bodoh ke rakyat ke. Ini saya minta derma, minta melalui orang kata ini sumbangan yang orang kata bukan untuk saya. Ya. Jangan mempolitikkan isu sumbangan ini. Sumbangan ini siapa yang nak bagi, bagi. Ya. Ini untuk rakyat saya, kawasan saya yang susah. Bukan untuk saya. Ini bukan untuk saya kaya, untuk saya nak ni. Ini adalah sumbangan untuk rakyat. Ini bukan akaun pribadi saya. Ini NGO. Kau orang dah lah tak? Yang nak komen ni orang macam siapa ni? Mick Jagger ni. Kau tak derma. Kau tak sumbang. Kau persoalkan saya. Apa dia yang kau dapat bantu daripada cakap kau ni untuk nak bagi sumbangan? Kalau tak ada, kau tak payah cakap lah. Saya minta sumbangan ini daripada kawan-kawan yang nak menderma, yang nak memberi sumbangan kepada NGO saya. Apa poin kau sebenarnya? Manusia macam kau ni lah yang masalah dalam dunia ni. Lain kalau duit ini masuk terus ke dalam akaun saya. Ini duit ni NGO punya. Saya ni umpama macam promosi NGO ni. NGO di kawasan saya yang saya kena promosikan. Bila ada dana masuk dalam NGO ni, digunakan oleh mereka untuk membantu rakyat di kawasan. Ini bukan masuk dalam poket saya. Oh, kau orang buat ni akaun saya. Kalau akaun saya dekat situ kan tertulis Daniel Jani kat sana. Tapi kalau dekat sana tertulis Persatuan Komuniti Perpaduan Kawasan Jaga Budaya, itulah dia. Jadi jangan suka menuduh. Mick Jagger aku nak beritahu, akaun kau kejap lagi saya nak cek. Sebab kau tuduh orang. Jangan suka tuduh orang. Kau sendiri tak pun menyumbang dekat sana, tapi kau tuduh orang. Ni nak ni. Kalau ambil pun tak akan nak beritahu. Tak boleh ambil. Kau ingat ni akaun persatuan. Kau ingat boleh ambil macam tu ke? Siapa yang ada NGO dalam ni? Tolong terangkan dekat Nani ni. Sebab itu kau jangan bodoh.
Persatuan ni dia ada, dia punya ni semua. Zohan ada audit. Dia orang ni main tuduh tahu. Dia ingat apa? NGO ni bukan sebarang-sebarang ni, ada audit, dia ada apa semua. Ada meeting. Jangan. Penyerang-penyerang cyber trooper PKR ni semua, penyokong-penyokong Anwar ni. Saya punya NGO macam ni, dia bising. Baik kau pergi NGO. Saya nak beritahu dekat sini satu hal. Saya harap lepas ni S-Prime tu tak tahulah. Kalau diikat kaki S-Prime ni semua, S-Prime boleh pergi semak tau. NGO di bawah Kerajaan Madani ni. NGO terutamanya ketua-ketua cabang, ketua-ketua wanita, ketua-ketua MK cabang, semua tu kau pergi cek. Berapa duit masuk dalam akaun NGO diorang? S-Prime pergi cek lah. Takkan nak suruh saya cek, bukan kerja saya. Kalau nak sangat lah kan. Ini saya NGO yang terang-terang saya orang kata minta sumbangan daripada kawan-kawan, apa masalah? Jangan dengki lah. Kalau rasa nak buat juga buatlah. Siapa pun boleh buat lah. NGO buat, lepas tu minta sumbangan awam, buat dengan cara betul. Tak ada isu pun. Tapi kalau tuduh-tuduh orang makan duit dan sebagainya, ini cyber trooper yang tak tahulah. Rasuah Sabah pun S-Prime kena picit berlambak sekarang. Tunggu runtuh kerajaan, kasih sumbat penjara semua perasuah kerajaan Sabah. Itu yang saya mau dengar. Kalau parti lokal kamu orang boleh ya. Kalau parti lokal kamu orang Sabah boleh menang ya. Kamu nak tengok. Kamu orang boleh tengok nanti. Kalau parti lokal kamu orang Sabah boleh menang, kamu tahulah. Puak-puak yang bersekongkol ni. Tadi ada sahabat saya ada bagi tahu dekat saya lah berkenaan dengan isu susah juga parti lokal nak menang ni. Dia ada cerita lah. Ini saya sembang lah selasnya, sembang biasa. Berkenaan dengan pelantikan Ketua Menteri Sabah ni agak ada dia punya ni lah. Saya cakap dengan dia, kalau jumlah majoriti itu memang dah cukup, tiada siapa boleh menghalang. Demokrasi harus subur. Tapi kerisauan mereka takut bila parti lokal menang, ada orang yang tak senang dan mereka tak nak juga parti lokal tu menjadi kerajaan. Tetap dia nak ni sebab nak pertahankan jawatan yang ada di Sabah tu. Saya cakap, kamu orang kena percaya satu je. Kalau jumlah kamu orang memang cukup 40 ke atas, 40 dah cukup bagus lah. Dia dah melebihi daripada majoriti mudah lah. Daripada 73 dia kena menang kurang-kurang ni lah 37. Tapi tak payahlah ambil 40. Kalau dah 40 dah memang tak boleh nak dihalang lah. Kena ikut demokrasi dia. Mahu atau tidak pun kau kena suruh dia jadi Ketua Menteri Sabah, saya cakap. So mungkin lega di situlah. Sebab demokrasi dia tu harus disegarkan. Demokrasi itu harus disegarkan. Tidak ada yang boleh halang. Dan satu lagi saya nak beritahu dekat Sabah Sarawak ni, kenapa orang Semenanjung sangat dengki dengan kita. Kita ni satu wilayah yang tidak ada macam di Semenanjung. Semenanjung ni wilayah mereka kebanyakannya menggunakan raja. Cuma Melaka yang guna TYT Melaka dengan Pulau Pinang. Kalau tak silap saya lah kan, Semenanjung. Yang lain semua raja kan. Kita ni beruntung tau. Kita Sabah Sarawak ni beruntung tau. Sebab yang nak membangunkan Sabah Sarawak ni adalah kita. Kamu orang Sabah kena dengar ni. Ingat wilayah Sabah dan Sarawak ini betul-betul milik rakyat Sabah dan Sarawak. Kenapa? Kita tidak ada raja. Siapa yang boleh dilantik menjadi tuan IT? Anda semua dan saya semua. Kita semua. Tahu? Siapa pun orang Sabah, siapa pun orang Sarawak, kita layak menjadi pemimpin tertinggi kita punya wilayah.
Yaitu yang paling besar TYT. Kita layak dilantik. Setiap 3 tahun akan ada pelantikan baru ataupun disambung dia punya pelantikan. Jadi kita ni berhak. Jadi kita berhak untuk bercakap hal kita. Jadi ini satu kedengkian yang mereka tak dapat, yang mereka tak ada dengan kita. Pemimpin kita adalah di kalangan kita. Layak jelata kita ni. Sebab itu mereka sakit hati juga dengan kita ni. Bro, sebab kita tuan rumah. Ya, kita. Kita rakyat. Kita yang menentukan pemimpin kita. Kita tak perlu nak ampu. Kita tak perlu nak ini. Kita tengok. Umpama ada rasuah. Orang cakap Taib Mahmud rasuah. Orang Semenanjung ni banyak yang cakap Taib Mahmud rasuah, Taib Mahmud rasuah. Taib Mahmud ni, arwah Taib Mahmud ni, dia adalah TYT Sarawak. Kau berani cakap kami punya pemimpin utama rasuah? Dia ada berani. Orang Semenanjung ada berani nak bercakap tentang isu payung kuning dia rasuah. Kesalahan payung kuning dia buat masalah. Tak berani. Kita ni berani. Orang Semenanjung sampai kritik TYT kita. TYT kamu orang Sabah sekarang ni, suka atau tidak? Mereka kritik. Sebab apa? Sebab kita ni naik daripada kalangan rakyat. Jadi mereka cemburu dengan kita ni. Dia persoalkan hidup kita. Orang Semenanjung yang sibuk persoalkan hidup kita. Ni apa ni Macroom ni. Kau pergi buat report sekarang. Tunjukkan nama kau, senang aku saman kau. Aku memang tunggu kau ni. Bagi tahu report, bagi tahu nama kau supaya senang aku pun nak saman kau. Jangan pakai akaun palsu macam ni. Ni Max apa ni? MVN apa Chrome ni. Aku nak saman kau. Aku nak saman kau sampai terlondeh ni. Kau main-main dengan aku. Jadi anjing Anwar Ibrahim nak menyalak tentu hala dekat saya punya media sosial. Kau nak ugut saya. Nak cabar-cabar saya pula. Jadi saya kalau bercakap benda yang betul, jangan kena fikir dekat sini. Kita orang Sabah Sarawak ni cukup beruntung tau. Sebab tu orang ni jealous dengan kita. Dia orang ni nak main-main dengan saya. Saya puak-puak PKR ni, puak-puak duk penyokong Walanon ni, nak ugut-ugut saya, aku tunggu laporan polis kau. Sebab itu yang aku tunggu. Aku tunggu laporan polis diorang, keluar nama diorang. Terus aku boleh cek, oh kau pakai channel ni ya dulu Tengoklah. Dia orang nak ingat apa? Dia ingat saya bodoh apa? Aku saman dia kau-kau. Aku tak nak polis masukkan dia dalam penjara. Aku nak duit dia juga. Aku tak nak polis masuk dalam penjara. Kalau aku saman dia, aku tak nak. Aku tak nak dia istilah bankrupt. Aku nak rampas harta dia. Buat-buat tu. Aku nak cash dia daripada dia juga. Dia tahu lah. Dia nak ugut-ugut saya dalam isu politik. Jadi itu dia, kita ni dekat Sarawak, kita dekat Sabah, kita ada satu kuasa yang orang kata untung sangat tau, sangat untung. Kita ni pula rakan sekutu ya dalam Malaysia ni. Kan? Kamu orang tahu tak? Kita ni keistimewaan kita orang dekat Sabah Sarawak ni sangat-sangat besar. Cuma kita ni kena orang kata kena bersatu padu, kena kuat, kena orang kata jangan bagi ruang dekat puak-puak Melaya ni menghasut kita. Dah saya kata, kamu orang Sabah berhak jadi TYT. Kamu orang Sabah berhak jadi apa saja. One day kalau kita ni orang kata rakan sekutu ni, kita ni boleh jadi Scotland. Mungkin ramai yang tak faham tau. Kita mungkin boleh buat mata wang kita sendiri untuk stabilkan Malaysia ni. Negara dalam negara, faham tak?
Kita kena kejar ke arah itu. Negara dalam negara yang kita mempunyai hak